konsisten ataupun speed yang lagi penting dalam larian. So gang, sebelum saya terangkan adakah konsisten ataupun speed yang lebih penting dalam satu larian, korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. Macam yang korang tahu, dalam satu larian, konsisten dan juga speed adalah mempengaruhi korang punya cara larian. Jadi untuk kedua-dua ni akan membawa manfaat ataupun kelebihan yang tersendiri. Contohnya kalau korang masuk event long run, iaitu memerlukan jarak yang jauh, konsisten adalah yang paling penting dalam larian tersebut. Sebab konsisten mampu membuatkan korang kekal pada korang punya pace dan membuatkan korang berlari tanpa henti. Manakala kalau untuk larian yang jarak dekat, speed adalah lagi penting berbanding dengan konsisten. Speed mampu menjaminkan korang untuk sampai ke garisan pedamat ataupun sampai ke satu destinasi dengan lebih cepat. So macam saya cakap, kedua-dua ni adalah penting. Jadi kalau korang nak masuk satu event dan nak naik podium ataupun nak menang medal, korang kena gabungkan kedua-dua ni dengan betul. Konsisten untuk mengekalkan korang punya pace dan juga speed untuk tambah kelajuan pada korang punya larian. Jadi kalau korang kekalkan pace 3 dan juga konsisten untuk sepanjang larian tersebut, confirm boleh jadi macam Kipchoge gang. Jadi bagi pendapat korang, kalau korang diberi pilihan, korang nak pilih pace ataupun konsisten? Cuba komen dekat bawah. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut running ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu membeli secara online.